Ada banyak pemain bola sepak yang suka buat gaya anime ataupun mana-mana kartun bila goal celebration. Contoh paling senang, Dominic Solanke. Dia ni banyak pengaruh daripada anime. Nama lain yang maybe korang dah familiar, Antoine Griezmann. Member pun pernah ikut juga gaya daripada Fortnite. Tapi untuk pemain yang perform dengan Bournemouth last season and baru dia sign untuk Real Madrid musim panas ni, Dean Howson, pilihan dia pula datang daripada satu meme, Mr. Chill Guy. Tapi bila fikir balik, memang kenalah dengan karakter dia. Dia main tenang atas padang, playing style pun tak ada kelang kabut. Muka dia pun jenis tak ada pressure juga. Tapi sebelum tu, sebutan dia macam mana? Dean Howson. Dean Howson. Mungkin ramai yang tak sedar, karier pemain yang lahir kat Amsterdam ni datang daripada pengaruh bapa dia sendiri, Donny Howson. Bekas pemain pro, pernah jadi teammate untuk dua nama besar, Clarence Seedorf, Patrick Kluivert waktu main kat Ajax dulu. And sampai satu tahap, bapa dia ni pernah dapat nickname Maradoni, inspired daripada nama Maradona. Sebab perform waktu main kat HFC Haarlem. Bapa dia ni pernah kena tuduh seludup dadah, sampai boleh kena penjara 5 tahun. Nasib baik bapa dia fight. 2 tahun lepas tu, clear daripada tuduhan tu. Disebabkan hal tu, bapa dia nak start balik hidup baru, tu yang pindah pergi Marbella, Sepanyol. Dan kat situlah startnya karier bola sepak pemain yang bernama Dean Donny Howson Weissmuller. Masa Dean Howson ni umur 5 tahun, dia ada dua pilihan bila sampai kat Marbella. First, dia boleh pergi Costa Unida. Lagi satu, dia boleh pergi dekat Malaga. Dua-dua ni kira akademi lah. Kalau ikut nama mana yang besar, saya nama Malaga. Tapi, bapak dia ni jenis fikir jauh. Fikir waktu tak rushing, fikir senang nak ulang alik. So, jarak daripada Costa Unida nak balik ke tempat dia tinggal, lebih kurang 16 minit drive. So, senang lah. That's why dia pilih untuk duduk dalam akademi Costa Unida. Tapi kau kan biasa dengar orang cakap, kalau ada rezeki, memang tak ke mana. 5 tahun duduk dekat situ, Malaga dah start notice bakat dia. Senang cakap, umur 10 tahun, Dean Howson ni pergi join pula Malaga punya youth setup. Kat situ, macam-macam juga dia menang. And sempat juga jadi antara kapten yang paling muda dalam tim tu. Lepas lebih kurang 6 tahun, member pindah pula pergi Itali. And waktu tu dia pergi ke klub yang dia sokong daripada kecil, Juventus. Nasib Dean Howson ni dekat bumi Itali, ada juga turun naik. Sampai sana, semua nampak cantik. Perform 2 tahun, nama dia promote pula pergi squad Juventus Next Gen. Sebelum dia sign kontrak pro, 5 bulan lepas tu. Kat situ luck dia tak cun. Sebab waktu tu, competition untuk centre back tinggi. Ada banyak nama yang memang tengah compete each other. Danilo, Thiago Jallo, Daniel Rugani, Tarik Muaremovic, Federico Gatti. Semua nama yang sebenarnya performance lebih kurang je. Nak tak nak, dia terpaksa consider option lain. Kebetulan, Jose Mourinho waktu tu dah start geram dengan performance daripada centre back yang dia ada dekat Roma. Chris Smalling, Ivan Ndika, cantik. Ada harapan untuk Dean Howson. Sebelum tu, Mourinho pernah juga puji dia dekat publik. 6 Januari 2024, Dean Howson pindah on loan pergi ke Stadio Olimpico. Permulaan dekat Roma, elok. Tapi, 10 hari lepas tu, Mourinho kena sack. Siapa yang ganti dia? Daniel De Rossi. Duduk bawah De Rossi, semua nampak okey. Sampailah satu game ni, 19 Februari 2024. Waktu tu, Roma main away lawan Frosinone. Roma menang and Dean Howson score salah satu gol. Lari solo daripada tengah padang and then try luar kotak penalti guna kaki kanan. Masuk. Yang jadi halnya, bila dia gol, dia pergi celebrate depan penyokong home. Dia suruh tutup mulut. Benda tu, De Rossi tak berkenan. Sejak pada tu, memang dah start letak kawan ni dekat bench. Dean Howson waktu tu dah start fikir dah, masa depan dia dekat Roma ni, dah start jahanam. Pergi ke hujung season untuk 23-24, member dah start fikir dah macam-macam. Nak balik ke Juve, waktu tu Pierre Kalulu dah start join team. Lagilah susah nak tembuk tempat. Maknanya, kali ni dah tak ada pilihan lain. Kena fikir satu option yang betul-betul fikir jauh. Maybe bukan loan, maybe pindah secara permanent. Walaupun macam aku cakap tadi, Juve club yang dia sokong daripada kecil, nak tak nak, ni keputusan yang dia kena buat. And waktu tu, bapak dia sendiri memang nak tengok anak dia pindah on permanent. Tak kisahlah kau tinggalkan tim kau yang kau sokong daripada kecil ke apa, janji kau pindah nak dapatkan game time. Lepas dah discuss dengan beberapa klub, finally dia pun sign dengan Bournemouth kontrak 6 tahun. Apa jadi lepas tu? Macam yang korang tengok lah dalam EPL last season, performance dia macam mana. And sebenarnya bagi aku, benda tu hasil daripada apa yang dia rasa turun naik waktu dekat Itali. Sampailah Real Madrid buka mata, transfer fee lebih kurang 50 juta pound, baru-baru ni Real Madrid sign dia. Pasal national team pula, dia memang pernah main untuk skuad Belanda. Main untuk tim under 17, under 19. Siap jadi naik juara lagi waktu dia main dalam UEFA European Under 17 Championship 3 tahun lepas. Dalam skuad Belanda under 17 waktu tu,
dia seorang je pemain yang main luar daripada Liga Eredivisie. Kat situ dah nampak lah influence dia dalam tim macam mana. Time tu Netherlands kalah dengan France. Antara nama yang maybe korang familiar dalam squad France waktu tu, Laurent Zaïre-Emery, Desiré Doué. Disebabkan dia dapat citizenship Sepanyol waktu bulan 2 tahun lepas, tu yang kawan tu dah boleh sarung jersey La Roja. Debut dia dengan senior tim Sepanyol pula bulan 3 itu, waktu quarter final Nations League. Waktu lawan Portugal final Nations League itu, dia dalam first 11 juga. Tapi tu lah, tak ada rezeki, kan kalah penalti. Bagi aku player macam Dean Howson ni, dia punya game reading yang sebenarnya jadi weapon utama bila dia main kat atas padang. Ability dia bila guna kaki kiri, kaki kanan, tak semua centre back boleh guna dua-dua kaki. Dan memang rezeki dia join satu club which is Bournemouth yang ada sistem bola sepak kena dengan playing style dia. Kena bagi kredit lah dekat Andoni Iraola. Sebut pasal rezeki, ada lagi satu juga cerita melibatkan Dean Howson ni. Waktu dia join Juventus daripada Malaga dulu, sebenarnya Real Madrid dah try dah. Cuma waktu tu, kawan ni ikut hati dia nak juga join club yang dia sokong daripada kecil. End up club yang kau sokong tu, tak nampak pun apa yang kau ada. Tapi sekarang, tengok lah, member dah pun sign dengan Los Blancos. Anytime dia boleh ikut jejak langkah idola dia, Sergio Ramos. Moral dia apa kat situ? Ada benda yang kau tak dapat sekarang, tapi sebenarnya dah tulis untuk kau untuk future nanti. Kau relax je.